Bila ajak boykot, orang pertama marah bukan Zionis, tapi orang Islam sendiri. Kenapa jadi macam tu? Bila ajak buat benda baik, kena kecam. Kita share pasal boykot, niat nak ajak ramai orang sedar, nak kurangkan sokongan pada penjenayah. Tapi yang paling awal kecam, sesama kita sendiri. Kata diorang, tak guna pun boykot. Kita ni lemah, tak mampu pun nak kalahkan diorang. Benda ni tak jalan pun dan takkan berpanjangan. Semua benda ni berlaku adalah kesan daripada mentaliti kita yang telah dijajah. Zaman dulu, penjajah rantai tangan kita. Sekarang, mereka rantai bukan tangan, tapi minda kita dengan rasa tak berdaya. Sebab bila orang dah biasa hidup ditekan, dia akan rasa melawan tu sia-sia. Dia tak marah musuh, dia marah orang yang cuba lawan. Ada orang, dia marah sebab takut ekonomi jatuh, takut hilang kerja, takut gaduh. Tapi siapa yang ajar kita fikir semua tu dulu? Dan kenapa bila ada peluang untuk ubah, kita sendiri yang tarik balik semua tu? Itulah antara punca yang menyebabkan kita ni terus lemah. Kita tak lemah sebab tak ada kuasa beli. Kita lemah sebab terlalu ramai yang takut guna kuasa tu. Yang untung, brand yang kita bela tadi. Yang rugi, saudara kita yang dibom setiap hari. Kalau kebenaran buat orang lain tak selesa, itu tanda kita tengah sentuh benda yang betul. Yang kita lawan bukan saudara sendiri. Yang kita lawan normalisasi kepada kezaliman.